5 watak anime ikonik yang paling digemari oleh rakyat Malaysia. Mungkin ada yang anda suka. Pertama, Doraemon. Sebagai anime yang telah lama ditayangkan dan sangat popular di Malaysia sejak zaman 90-an, Doraemon kekal sebagai watak yang sangat dikenali dan digemari pelbagai generasi sehingga kini. Kedua, Son Goku. Son Goku antara watak utama dalam anime Dragon Ball yang mempunyai pengaruh yang besar di Malaysia. Son Goku adalah karakter ikonik yang memiliki kekuatan yang luar biasa, kehebatan ketika bertarung, kepribadiannya yang riang dan peranannya sebagai pelindung bumi. Ketiga, Monkey D. Luffy. Luffy adalah watak utama yang sangat disukai dalam anime One Piece. Luffy adalah seorang kapten Lanun yang bertekad mahu menjadi Raja Lanun dengan mendapatkan harta karun One Piece yang disembunyikan di Green Line, tempat yang paling sukar dan berbahaya untuk dicapai. Keempat, Naruto Uzumaki. Naruto adalah salah satu anime yang sangat popular di Malaysia dan Naruto sendiri adalah watak yang ikonik. Naruto adalah seorang anak yatim piatu yang berjuang untuk menjadi Hokage. Kelima, Conan Edogawa. Conan Edogawa adalah watak kanak-kanak detektif jenius yang tubuhnya mengecil disebabkan racun. Dia menyelesaikan banyak kes jenayah sambil mencari maklumat tentang organisasi yang telah meracunnya.